boleh kedak kita nak beli arak, nak buat semua bohong dia. Orang ni timur tani hari lah dah. Apa itu jual anak kaya ni hari aja. Ketah pas laki. Tak ada kau sangat tak berayu. Tak ada kau. Boleh kedak kita nak beli arak, nak buat semua bohong diri. Semua apa? Kerana nak mahalau. Kerana nak mahalau penata sini belaleh. Makai daang ria tu. Jadi nate dia mari timur bang makai daang ria nate tu. Lepas tu kena ambil arak, sembuh dengan arak. Lepas tu nate lalai tu dah hari makai. Boleh ke tak? Lepas tu tak ada ubat lain dah. Ubat lain untuk nak sembuh. Apa tanya? Ubat lain ada tak? Ya arak ni gamari dia nampak tak molek sikit. Padahal ubat sembuh tu mabuk pun arak tu kat tangke. Buat dua semua tu, dua semua pupuk ke apa dah. Pupuk ni apa sepak ke apa tu. Dia pupuk tu. Tu telah makan hati tu. Mabuk pun arak tu juga. Kalau makan. Apa ni arak kita beli untuk nak buat sembuh bang dia. Boleh dia guna lah sembuh dengan hak lain tak ada. Kena sembuh dengan arak tak ada. Tenang. Kalau kita beli arak untuk nak buat sembuh bang dia, bukan nak buat minum tak. Lepas tu kita tengok arak ni masalah ke apa arak? Benda najis dah, benda najis. Apa tu? Arak ni benda najis. Lepas tu benda najis boleh beli. Benda najis. Benda najis dah. Apa? Nak beli benda najis ke mana? Tak boleh. Dia sepengang masalah kita tahu ubat upuk haiter. Tu dia benda mabuk. Dia bukan kata semua benda mabuk tu ialah kena karat. Tak mesti. Bukan semua. Ada benda mabuk bukan arak tapi mabuk. Makan dia mabuk, beradung makan dia mabuk. Tenang. Haiter. Mabuk kalau makan dia. Ubat lalai, mabuk kita makan dia. Lepas tu kita nak makan ada. Lepas tu benda tu kalau asal kat benda yang buat daripada benda suci. Dia buat tu dah. Sebab minyak bezing tu lah. Minyak bezing, minyak kapur tu mabuk kalau makan dia tu. Lepas tu asal daripada minyak hadut dari tanah minyak suci. Mabuk kalau kita pergi makan dia. Lepas tu kita beli dia untuk apa? Minyak untuk boleh mutu lah kata. Lepas tu haiter tu untuk baju basuh baju dah. Ubat upuk tu untuk semua upuk. Tu tak apalah. Asal jirim ya asal benda awak tu kalau tak ada hari 3 ya suci. Akak you beli boleh. Ada parak ni benda najis. Sponsor lah tak iya dah. Ia dia pegang air ramah, air daging, air telur misalnya. Kurung apa pegang air penuh. Patah air penuh, patah air. Pada nak dah air. Nak beli dah air. Tak boleh buat. Najis. Lepas tu bila lepas, nak buat gana nak helah. Zik mari pak. Tak air banyak dah mu marah. Tak air banyak. Banyak. Jual saya pak, jual beli tak boleh. Helah kau ni. Upah rebuh le undi. Zik me undi yang mari potir mari banyak zik tu, mari. Lepas tu, rumah you upah ke, upah nak kali yo ka biyo ka. Upah boleh undi. Upah bukan akak you beli, upah boleh undi. Pai nak ambil tahi raya tu ibuh di bang kayu di kapur tu nak buat baju. Tak ada kapur tapi yang you belilah. Ni poto arak ni yang benda najis. Nak you beli tak sah, benda najis. Arak. Dalam keadaan itu kita nak ambil arak ni untuk manfaatnya nak sembuh hari maka tak boleh akak you beli. Tak usah akak you beli kalau nak ambil kau. You boleh betul lah kalau nak ambil buat sembuh ni. You nak ambil buat sembuh you boleh. Dia tak dimocok niat kita. Tapi nak akak you beli benda najis. Nak akak you beli benda najis. Tak boleh akak you beli dah. Nak buat sembuh kita nak buat sembuh hari lepas tu dia sekung dengan arak betul dah. Adalah arak 1 Johor tu buat sembuh dia tu. Tak ada apa nak buat sembuh. Tapi takut toh mohre tu nak beli tu kena itu tu molek ki. Dia masuk beli kena bukuh molek. Mesti kau tak ada minum arak lah. Ya bayar kat tak. Ni arak kat tak. Kena arak gitu tu dah.